Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Adam Zarif bin Muhammad Faizal daripada kelas 2 TAA dan saya daripada Badan Kepimpinan Koperasi. Hari ini saya ingin menerangkan tentang fungsi pengawas koperasi. Pengawas koperasi merupakan satu jawatan kuasa yang bertanggungjawab memastikan suatu kegiatan koperasi berjalan dengan teratur, telus dan menurut undang-undang. Mereka memainkan peranan penting dalam menjadi pimpinan ahli-ahli koperasi. Pertama, pengawas koperasi memeriksa rekod keuangan. Mereka akan menyemak buku dan juga alatan-alatan dan menjualnya dan memastikan tiada sembarangan bahan yang ketinggalan. Kedua, mereka memastikan koperasi mematuhi undang-undang dan peraturan segala aktiviti koperasi perlu mengikut akta koperasi dan keputusan mesyuarat agung. Ketika pengawas juga menilai keberkesanan pengurusan, mereka memantau sama ada urusan takdir koperasi dijalankan dengan jujur dan bertanggungjawab. Selain itu, mereka melakukan pemeriksaan secara berkala seperti audit dalaman bagi memastikan koperasi berada dalam keadaan baik. Akhir sekali, pengawas akan menyediakan laporan untuk mesyuarat agung dan memberi cadanan pembaikan jika perlu. Semua ini dilakukan bagi menjaga kepentingan ahli koperasi. Kesimpulannya, pengawas koperasi memainkan peranan penting dalam memastikan koperasi sentiasa berfungsi dengan cekap, telus dan amanah. Sekian, terima kasih. Weh Ami, jom kita masuk stok. Cek stok barang ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Weh Amni, kita punya stok barang makin sikit lah. Tak apa, nanti kita call penghantar stok. Hello, Assalamualaikum. Bila nak hantar stok barang? Hello, Waalaikumsalam. 3 hari nanti saya hantar stok ya. Okey, terima kasih. Stok barang dah sampai. Okey, mari masuk. Ini je kan? Haa. Okey. Terima kasih. Sama.